Udang galah tu. Udang galah tu. Nampak spek biru. Spek biru. Hello guys, aku sekarang berada di Ampang Jajak. Saja nak try mengai ikan, mengai udang. Tapi alamak, banyak udang apa ikan mati lah geng. Tu mati semua. Kesemuanya tu ikan tu masih berpusing-pusing itu. Tadi ada aku tengok ada TikTok, ada orang post kat sini. Tak tahulah udang ada tak ada. Tu kita try tengok lah. Sana ada brother tu berjala, jadi kita try kat sini. Sana tu penuh ikan tu. Tunggu depa buka pintu air ke apa ke, baru hilang kot ni. Kita try dulu. Kita try sat. Kita duduk dalam 2 jam tadi kan, kita pindah. Okey, ini rock pertama kita buh. Tak makan lagi, baru buh lah. Ada satu lagi. Tu ikan jenis ikan duri kat ni, belukang ke apa. Tu posak-posak. Tu semua mati. Kalau ikan mati tu celah batu tu pada. Dia lepas ayak. Sana penuh. Kita lari duduk sini tak. Sana rasa kurang. Hak ni terlepas geng. Aku letak tak terus lepas. Oh, sini dah ni, baru letak ni. Tak tahulah, aku bos situ, dia tarik sampai sini. Ada, aku angkat tu tak lekat. Kita try tengok mana tahu ada lagi. Pasal kalau main dekat-dekat ni. Saya nak angkat tu main dekat-dekat sikit. Lepas lah sayang. Dah tak ada apa lagi. Ada hai. Pelampung tenggelam geng. Pelampung tenggelam. Oh, terlucuk lagi. Allah Akbar. Terlucuk lagi. Pelampung tenggelam. Ada. Macam mana ni? 2 kali lah. Aduh. Nampak dah tu. Nampak dah? Dah duduk makan. Makan tu. Aduh, dia tu. Hehehe. Stop. Pum. Aduh, terlepas lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Nampak. Aduh. Ni. Tu ada. Dia tak mau ambil betul-betul lah. Ada. Alah, lambat. Aduh, hai. Alhamdulillah. Naik satu. Udang. Boleh habis. Alhamdulillah boleh lah sekor. Naik juga. Ambil kau di Ampang Jajak. Ambil lah. Dapat sekor. Aduh, dia kepit. Aduh, ni tengok udang dapat sekor. Aduh, dia kepit. Terlucut lagi 2 kali sini. Aku tak ada nak ambil video. Terlucut lagi 2 kali. Sana makan biasa je. Dia makan habis lah. Sini dia tarik. Ada lagi, aku ambil video lagi. Tu. Macam tu. Okey guys, udang nombor 2. Kecil lagi lah. Ni kecil lah. Ni apa kita tak ada nak rekod. Kita mengai lagi. Kita duduk mengai lagi. Ni kita tak rekod tadi. Dia makan buk. Tapi ni kecil lah. Dah nak maghrib lah. Maghrib dah. Kita fikir dulu nak tunggu ke tak. Kita tunggu ke tak. Sekejap lagi kalau kata ada, kita tunggu. Mesti kita tunggu ke. Ya lo. Macam ada lah geng. Macam ada. Tadi dia tarik-tarik. Baru kita tunggu. Ada kita setak ya. Ada kita mesti setak punya.
Lucu lah. Lucu lagi. Oh, strike off camera geng. 2 ekor sekali. Nampak 2 ekor sekali. Padu lah. 2 ekor sekali tu. Tengok ni sekok. Ni sekok. Oh, padu. Update. Sekarang ni dua-dua rod ni aku dah buat dah. Nampak tak? Situ ada, situ pun ada. Satu. Masalahnya sekarang ni aku dah dapat dah 4 ekor. Tapi ada 3 ekor lucu. Tak dah naik lah tapi tak lekat rod ni dengan rod ni. Lepas tu silap aku pakai lok pendek, dihurungi nyamuk. Lepas tu umpan aku dah tinggal sekok ni. Dah habis. Habis ni kita balik. Update. Tu naik lagi sekok. Ni yang nombor 5. Duk mengai lagi. Hak ni pun tak boh lagi. Dapat ni Ni nombor 5 ni. Alhamdulillah nombor 6. Ni duk mengai lagi. Sana ada lagi. Umpan tak banyak dah. Ni nombor 6. Oh, ada kepik aku lah. Kepik biar. Ada sekok ni. Ada yang makan. Sana ada yang makan. Saya aku ambil anu. Dia tertelok lah. Ya, udang yang nombor 7. Oh, tok ni juga boleh lah layan. Ada gini. Kita ambil lagi. Udang nombor 7 umpan tak dah. Tu boleh jimat-jimat tu. Ni kecil lah, mau kecil. Tu. Tengok. Habis kaki ku. Ni udang. Ya. Udang yang nombor 8. Kena rod ni pula. Tang sana. Udang nombor 8 ni. Yang nombor 8. Oh. Ini pesta je kalau umpan habis lah. Dah sikit lagi lah. Dayam tu kita balik lah. Dah awal ni. Okay guys, ni umpan kita yang terakhir. Satu rod yang kita yang terakhir. Ni lah tak ada umpan lah. Habis. Aku beli RM5 habis. Ni lah. Dah harap-harap menaikkan lagi 2 ekor. Atas pesta geng. Rancak lah. Update. Tak makan lagi. Situ pun tak makan lagi. Tak apa, kita tunggu. Kita mesti tunggu punya untuk umpat-umpat yang terakhir. Harap-harap ada lagi lah. Ni macam makan. Tak apa, ni video ni kali ni aku record. Sebab apa aku tak record? Sebab gelap, tak nampak apa geng. Apa pun tak nampak. Aku pun duduk dalam ni. Ditemani nyamuk. Dia kaki ku habis. Atas dapat jenggo geng. Cantik ah. Dia cantik. Tak. Yang terakhir ni. Umpan yang last kali ni. Ada juga yang makan ni. Dia rugi aku. Umpan dah habis. Lepas tak balik lah. Ni ada lagi. Kita nak angkat satu lagi. Dan ini yang terakhirnya. Buah lah ni dah makan juga. Jadi ada tarik. Kita try. Tak ada. Ada lagi ke umpan? Umpan lagi. Kita tunggu lagi. Kau nampak lah tu. Tu dalam batu tu. Dalam batu tu ada sekok tu. Depan tu sekok. Ya, pening tak pening. Dah balik lah. Nak balik dah. Alhamdulillah kita dah selesai mengai. Dah nak balik lah. Tak ada apa kot. Ikan apa ni, udang tak ada. Nanti kita main lagi. Sebab channel aku ni channel mengai kan. Ni first time aku buat video untuk udang galah. Okay, hope apa tolong subscribe aku, like, komen, share. Inilah aktiviti kita orang lelaki ni. Saya aku tunjuk udang galah.
Saya tunjuk. Dah naik atas. Dah tengok kawan-kawan kita yang lain. Orang yang lain mengai dapat apa. Okay, ni hasil kita hari ni. Alhamdulillah tak banyak mana. Ada je. Ayam besar-besar ni ada je. Oh, siapa nak lari. Ada je. Balik. Ini je hasil kita. Alhamdulillah ada juga. Ada 2, 4, 6, 8, 9. 9 ekor. Semua hidup ni. Okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye. Oh, udang galah. Oh, udang galah. Dia pun pesta kat sana. Udang galah. Pesta udang galah. Kita tengok sikit. Oh. Balik lah. Kita balik dah. Kita balik pukul 9 lebih. Ni kita balik petang kan. Ya, bagi aku gasak lah.